Hai guys, welcome back. Sebagai ini adalah Samsung Galaxy A56 5G. Akhirnya Samsung ada buat banyak perubahan pada smartphone mid-range diorang. Mungkin dah ramai pengguna mula komplain tentang apa yang ditawarkan pada Samsung sebelum ini. So, diorang buatlah banyak perubahan yang sepatutnya Samsung buat. Baiklah, yang pertama design dia. Yes, kali ini dia ikut peredaran semasa, lebih moden. Kalau tengok design kamera dia ni sekarang lebih cantik dan sejujurnya dia lebih cantik dari Galaxy S35 Ultra. Serius, design kamera dia ni buatkan smartphone ni nampak lebih mahal je. Dan akhirnya smartphone ni dah nipis. Kalau pada A55 sebelum ni, smartphone tu rasa bulky, rasa tebal. Kini, Samsung dah buat dia jadi lebih nipis. Dia punya ketebalan ni hanya 7.4mm sahaja. So, kali ni smartphone ni jadi lebih nipis. Nak pegang sebelah tangan memang best je. Kalau nak scrolling dan typing semua tu rasa selesa. Dan Samsung masih kekalkan key island pada A series. Kalau tengok kat tepi ni, dia masih ada lagi bonggol. Cuma kali ni, dia buat lebih nipis. Ini yang sepatutnya Samsung buat dari dulu lagi. Kalau pada A55 again, dia punya key island tu memang tinggi lah, bonggol dia memang tebal dan smartphone tu memang bulky. Rasa janggal gila nak pegang. Tapi kali ni rasa sangat selesa dan best lah sebab smartphone ni lebih nipis. Untuk display dia one of the best in the market. Super AMOLED 120Hz refresh rate ni akan buatkan kita rasa enjoy je menggunakan smartphone ni. Everything rasa smooth je. Warna dia pun vibrant, warna yang pekat. Brightness dia pun semakin tinggi dari yang sebelum ini. Dan ukuran display dia pun sedikit lebih besar. Fingerprint in display dia pun cukup laju untuk baca cap jari kita. Untuk performance dia pun semakin bagus. Chip Exynos 1580 ni memang cukup berkuasa untuk berikan performance yang padulah pada smartphone ni. Sepanjang gunakan Samsung Galaxy A56 5G ni, memang tak ada masalah dengan isu lag ataupun jitter semua tu. So, untuk penggunaan seharian memang akan rasa laju dan lancar je. Dan jika nak bandingkan performance Exynos 1580 ni, dia sedikit lebih padu berbanding dengan Snapdragon 7S Gen 3 in terms of dia punya CPU dan gaming performance. Jadi nak heavy use ataupun gaming pada Galaxy A56 ni memang tak ada masalah. Dia akan berikan performance yang lancar. One UI 7 pada smartphone ni juga buatkan performance dia rasa lebih laju je berbanding phone-phone mid-range yang lain. Seriously, One UI 7 pada Galaxy A56 5G ni dia punya smooth like butter lah. Memang best. Korang akan dapat satu experience yang sangat berbeza untuk menggunakan smartphone mid-range-nya Samsung ni. Dia punya software One UI 7 ni one of the best in the market lah untuk smartphone mid-range bawah RM2,000. Dan dia juga hadir dengan ciri AI yang best untuk kita guna. Apa yang lagi padu adalah dia menyokong 6 kali iOS update dan juga 6 tahun security update. Memang gila. Untuk bateri masih memiliki kapasiti bateri yang sama 5000 mAh. Dan kalau anda semua tanya adakah dia punya bateri ni cukup untuk sehari punya penggunaan, yes, smartphone ni mampu bertahan dalam sehari. Dan ada satu berita baik untuk pengguna Samsung A series. Sekarang ni dia punya pengecasan dah semakin laju. Samsung dah upgrade jadi 45 watt. Sebelum ni 25 watt sahaja. So, dia punya pengecasan ni dah sama laju seperti Samsung Galaxy S25 Ultra. Walaupun dia tak selaju macam phone mid-range yang lain, Realme ataupun Xiaomi contohnya, but still, dia dah buat satu upgrade lah untuk smartphone diorang. Untuk kamera pula, setup dia masih sama, 50MP kamera utama, 12MP ultra wide dan 5MP kamera makro. Kamera selfie dia pun downgrade sebenarnya, 12MP. Sebelum ni 32MP. Walaupun setup kamera dia masih sama, tapi hasil dia mesti akan berbeza lah disebabkan processing yang berbeza. Dan yes, hasil dia kali ini lebih baik, terutamanya dari segi HDR, pengawalan cahaya dia pun sangat baik. Dan kalau tengok kontras dia pun dapat dijaga dengan baik, dapat dijaga dengan kemas. Apa lagi best adalah warna dia lebih ke arah natural. So memang best lah untuk kita edit gambar pada smartphone ni. Antara kelebihan lain yang ada pada Galaxy A56 ni adalah dia hadir dengan frame jenis yang metal. So memang kukuh. Kemudian dia ada protection Corning Gorilla Glass Victus Plus untuk depan dan juga belakang. Dan
dia hadir dengan IP67. Jadi untuk Samsung Galaxy A56 5G ni, secara peribadi dia satu perubahan yang sangat tepatlah Samsung buat untuk A series diorang kali ini. Dari segi design, boleh katakan totally berubah juga walaupun dia semakin nipis je. Tapi aku dapat rasakan yang dia punya feel untuk pegang smartphone ni sangat berbeza lah berbanding A55 sebelum ni. Sebab ya, A55 tu memang series bulky gila. Lepas tu pakai casing tambahlah bulky. Kali ni lebih nipis, kemudian dia punya design kamera pun nampak cantik. Smartphone ni dia feel lebih premium je berbanding yang sebelum ini. Kemudian performance dia pun cukup padu. Exynos 1580 ni memang mampu berikan performance yang kencang lah untuk smartphone ni. Serta One UI 7 yang smooth like butter tu memang akan buatkan smartphone ni rasa lebih smooth je berbanding smartphone mid-range yang lain. Untuk kamera pun just nice. Ada upgrade dari segi dia punya processing. Walaupun setup masih sama, but dia punya hasil tu sekarang lebih baik. Dan display dia, Samsung memang cantik dia punya display ni. Jadi adakah Galaxy A56 5G ni berbaloi untuk kita beli? Yes, dia sebuah smartphone mid-range yang berbaloi. Dan jika sekarang ni anda pakai A55 nak upgrade ke A56 pun berbaloi sebenarnya, sebab anda akan dapat sebuah smartphone yang berbeza lah dengan apa yang anda pakai sebelum ini dengan A55 tu. So guys, nampaknya ini saja video kita kali ini. Macam biasa, jangan lupa untuk tekankan like dan juga subscribe channel Vulgadget. Jumpa lagi next video. Hausnya. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.